Okey geng, ni saya nak tunjuk cara-cara nak cakut udang. Kita boleh cakut daripada ekor, dan kita boleh cakut daripada mulut, dan kita boleh cakut daripada tanduk. Tapi saya nak cakut daripada ekor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tunjuk untuk siap hari lah. Sebab dia nampak. Kalau sebelah malam ni dia tak nampak ni. Kita baling sejauh mungkin. Ni saya tak pakai lidah ni ke dah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ni potensi untuk kita strike geng amat susah lah sikit. Amat susah sikit. Tapi tak apa, saya hanya nak tunjuk cara-cara je. Kalau boleh pakai ni lah. Ni saya pakai lidah, cuma tak pakai dawai. Kalau boleh pakai dawai lah. Satu lagi, masa terpekor tu kan, bagi udang turun dulu tali terik, barulah kita boleh rasa dia punya jetak tu kan. Dia punya jetak. Dan kita karah lah slow-slow. Kita karah, kita senyap dulu. Bila lama-lama tu kita karah balik kan. Kita karah balik tu kita senyap dulu gitu kan. Kalau ada rezeki dia lalu situ, dia akan ambil lah. Sebabnya kakak ni dia tak payah buat gini. Cuma dia cerdik sikit. Dia ni cerdik. Dia spesifik cerdik kakak ni. Gitulah geng. Saya pun lama ni. Daripada pukul berapa lagi ni geng? Daripada pukul 9 malam lagi ni. Sampai ke pagi ni. Tak ada seekor habuk lagi ni geng. Gini lagi ni. Gini lagi ni geng. Agak-agak ada lah. Seekor, 2 ekor, 3 ekor. Itu ada lah rezeki. Semoga Allah dengar lah apa yang hamba minta ni. Terik dah tali tu. Kenapa tu dah terik ke? Saya tak tahu benda gapo, ikan gapo tapi terik kan. Tapi kakak muka kita cari kakak kan. Terik kan? Hati-hati. Lagi tak ada lagi jetak-jetak kan. Kalau yang jetak-jetak gitu, biasanya ada ikan yang berdekatan dengan dia. Saya tak pasti ikan gapo. Dari tadi lah gitu. Tunggu je lah. Kita tunggu je lah. Derak tu kalau boleh jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Dari tadi lagi ke? Terik kendo. Saya tak pasti ikan gapo. Tapi kita tengok hasil dia geng. Macam ada ikan makan. Macam ada ikan tengah duduk berdekatan dengan dia kan. Tapi tak pasti lah. Kita tengok ujung ruk lagi dah. Macam ada ni kan. Tapi saya tak pasti ikan gapo. Kita tengok. Rasanya udang ni lari daripada tadi lagi ni. Saya duduk daripada pukul 9 malam lagi ni kan. Daripada 9 malam lagi ni. Lepas tu tak cukup upaya ke cari upaya gapo semua.
Sampai ke pagi ni pukul berapa dah ni? Pukul 8 lebih dah ni, geng. Tak boleh lagi ni. Mana? Penat lah kalau macam ni. Tak boleh lagi ni. Penat lah. Udah segar je. Bismillahirrahmanirrahim.